Senang kan cari makan Macam mana keadaan seperti ini boleh dibiarkan berterusan? tak payah GDL. Ha. Nampak pun nombor plate. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Video yang dirakam aktivis surplus Pasima di Pasar Utara Selayang ini memang bagi satu persoalan besar. Kenapa benda yang terang-terang berlaku depan mata tapi macam tak wujud bagi pihak tertentu? Daripada awal rakaman, aktivis ini menunjukkan situasi yang kalau rakyat tempatan buat confirm dah kena angkut. Tapi apabila melibatkan warga asing, tiba-tiba gaib entah ke mana. Yang pelik, atas kaki lima pun boleh berniaga sambil kenderaan tersadai elok, siap nombor plat pun nampak jelas. Kenderaan yang digunakan dipercayai tanpa lesen. Di dalam video mereka seperti apa yang mereka katakan kalau rakyat tempatan dah lama kena di PGL ni. Tapi untuk warga asing, macam dapat lampu hijau. Benda macam ini yang buat orang Malaysia rasa pelik. Undang-undang ini sebenarnya untuk siapa? Untuk kita aja ke? Bila sampai bab peniaga daging ni lagi jelas nampak masalah. Jual daging macam tu, darah meleleh, permukaan tak bersih, semua ikut suka hati atas kaki lima. Selepas tu timbul persoalan, patut syarat atau tidak. Penimbang pun tak pasti ada stiker KPD dan KK atau tidak. Lebih sedih bila disebut semua kedai asalnya milik rakyat tempatan tapi sekarang ramai tak boleh berniaga dah. Jadi siapa yang kebal sampai boleh take over kawasan tanpa halangan? Aktivis ini sendiri sebut mereka siap nak jumpa Datuk Bandar Kuala Lumpur sebab isu ini dah lama sangat dibiarkan. Bila rakyat sendiri tak boleh cari makan tapi orang luar boleh beroperasi senang-lenang, memang pedihlah benda macam ini berlaku. Video ini bukan sembang kosong. Ini suara rakyat yang menunjukkan sendiri depan mata kita. Undang-undang tak dilaksanakan sama rata. Persoalannya mudah. Kenapa ada double standard? Dan sampai bila nak buat-buat tak nampak ni? Atas kaki lima. Ini kalau tengok peniaga atas tempatan kaki ni lima. kena angkut dah ni Di dengan PGL. GDL. Dewan Bangla Atas Kuala kaki Lumpur. lima. Dewan Atas Bangla, kaki lima. Dewan Bangla Kuala Lumpur tak apa. 2576. Kedai nombor 2576. Atas kaki lima pun boleh jalan. Kalau orang tempatan ni kena angkut dah dengan Ini Dewan lama Bangla. dah di BKL angkut ni. Kaki lima bukan tempat berniaga. Kau tak faham undang-undang ke? Kita ada maklumat. Kita dapat maklumat. Tempat Kalau Malaysia peniaga ni tempatan, kita dia dah angkut dah. Daripada depan mata sebelah kedai, orang warga asing. Di BKL Tengok buat tak sini nampak ada je. BKL. Alasan dia 257G. arahan. Jalankan tugas. Kita akan buat appointment dengan Datuk Bandar Kuala Lumpur. Kita dalam proses menghantar surat rasmi kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur Ni, berkenaan dengan isu yang berlaku di pusat bandar utara Selayang Kuala Lumpur. Senang kan cari makan Macam mana keadaan seperti ini boleh dibiarkan berterusan? tak payah GDL. Nampak pun nombor plate. Kita pergi di ada sat. Nak pesan sini kan? Kejap. Okey. Kita tengok. Tengok lembu ni boleh beroperasi seperti ini macam ni je. Patuh syarat tak patuh syarat ni? Jual daging macam ni. Tengok ni darah sebagainya. Tengok banyak ni. sini. Itu tempat untuk masuk pasar baru. Pasar baru. Boleh ke rakyat Malaysia? Tengok. Kita berniaga seperti ini. Dekat sini tulis. Jual daging macam ni tengok. Kau tengok ni. Ni kedai Siang tengok buat berapa ni? restoran. Boleh. Nama ni semua budak ni. Tengok ni semua. Budak dia orang asal dia tempatan ni. Mereka dah tak boleh berniaga kat sini lagi. Penimbang tu ada stiker KPD NKK tak?